Syarikat DXN ni dimula daripada Kedah, tapi ramai tak tahu pasaran dia paling besar sebenarnya bukan di Malaysia, dan in fact bukan di Eropah dan bukan di China ataupun di Amerika, tapi di Amerika Latin. DXN bermula tahun 1993 dengan produk mereka iaitu Ganoderma, dan mereka ni memang syarikat M&M. Tapi bila DXN masuk Peru, Bolivia dan negara Latin yang lain, rangkaian pengedaran mereka jadi kuat dan mereka dapati negara-negara ni suka sangat dengan kopi DXN. Dan daripada situ 60% jualan mereka memang mai daripada rantau Amerika Latin, especially dekat Peru. Bukan setakat jualan, mereka ada ekosistem yang sangat lengkap dekat Peru. Mereka ada lab, mereka ada kilang, mereka ada supplier ladang tanam cendawan sampailah ke jualan di Peru. That's how strong they are in Peru. Kita dekat Malaysia ni sibuk duk debat kopi mana paling sedap, tapi orang Peru slow naikkan brand DSN ni dan contribute majority sale dekat DSN. Dari situ DSN banyak labur di facilities di Brazil, di Peru, di Bolivia, dan almost 500 million daripada invest. That's how big DSM nya market dekat Amerika Latin.